perkahwinan, Bella Astila masih berdebar menunggu keputusan Mahkamah Syad Saddiq. Kalau orang tanya pasal persediaan, Bella masih belum boleh kongsikan sangat. I tak tahu lah kalau korang tahu ke tak, aware ke tak. Sebenarnya sekarang kita more tu, kita fokus kepada preparation untuk YB Syed Saddiq untuk 30 hari bulan ni. Jadi sama-sama doakan. Selepas itu barulah kita kongsikan. Kita fokus mana yang penting terlebih dahulu lah. Sorry, maksudnya date pun belum decide lagi. Sorry agak datang. Macam cakap lah, I nak pergi date pun, nak pergi tempat, nak pergi baju pun, I tak ada. Tak boleh. Memang benda yang lebih saja lah kot. Betul, itu yang betul. katakan bila dah tunggu semua saat tu berakhir dulu baru Baru kita fikir. Tapi Bella percaya insyaAllah kita semua dekat sini, termasuk ramai saat kat luar sana yang banyak mendoakan. Doa tu jauh lebih penting, dan selepas tu kita tengoklah apa nego kita betul lah, insyaAllah. Debaran tu lebih kepada 36 lah. Jadi selepas tu insyaAllah kita berjumpa lagi. Saya akan share lebih banyak lagi. Sekarang ni kita fokus mana yang patut lah. Tapi terima kasih semua atas sokongan, atas yang ambil berat. Ya, kan, terima kasih. Bella sangat-sangat hargai, happy bila tu orang edit video apa semua Bella hargai. Doa yang baik-baik lah insyaAllah. Thank you.